Hai adik, saya nak satu meja ya. Baik encik, sila duduk di sini. Yen, apa yang awak buat dengan orang tua ni? Pemilik kedai nak datang sekejap lagi. Kita tak ada masa nak layan dia. Tak apa, sementara tu biar Yen layan encik ni dulu. Sebab dia pun pelanggan kita. Baiklah. Tapi hari ni, saya potong gaji Yen. Maaf ya, sebab saya dah susahkan Yen. Tak apa encik, Yen dah biasa. Ini menu kami. Encik boleh pilih nak makan apa. Saya nak... Yen, cepat datang sini. Yen dah buang masa dengan orang tua tu. Cepat halau dia keluar. Tapi kita tak boleh buat macam tu. Dia pelanggan kita. Kalau Yen tak halau dia, saya akan pecat Yen. Alamak, pemilik kedai dah sampai. Selamat datang Encik Ikhwan. Saya Kakak Izzati, pengurus kedai ni. Kakak Izzati, awak dipecat. Tapi kenapa? Sebab saya sebenarnya datuk kepada pemilik kedai ni. Dan saya dah ceritakan semuanya. Berani Kakak Izzati layan datuk saya macam ni? Kakak Izzati bukan pengurus yang baik. Mulai hari ini, Yen akan dilantik jadi pengurus baru. Macam mana semua? Korang suka tak kalau Yen jadi pengurus baru?